Dua ahli geng 36 mati ditembak polis. Dua anggota kumpulan kongsi gelap bergelar geng 36 yang diburu sejak 2 tahun lalu kerana terlibat dalam 7 kes bunuh bertemu buku dengan ruas apabila mereka mati selepas berbalas tembak dengan polis selama 10 minit berhampiran Pasaraya Tesco Cheng pada Khamis. Kejadian mencemaskan di persimpangan Lebuh Sungai Udang, Paya Rumput Air Keruh SPA dan Alor Gajah Masjid Tanah Jasin AMJ pada pukul 9.20 pagi itu mengakibatkan suspek berusia 25 dan 35 tahun tersebut mati di dalam kereta peroduan Myvi dinaiki mereka. Salah seorang penjenayah tega itu merupakan bekas tahanan ordinan darurat. Tak kejap lagi kita mendapat maklumat dan kita kesan kereta itu di persimpangan yang jalan yang saya sebut tadi, dan bila kita arah dia berhenti, so instead of berhenti dia melepaskan tembakan kepada dia tahu kita polis sebab kita pakai vest PDRM. Jelas Khalid, PDRM bertindak atas maklumat awam. Sepasukan polis dari Ibu Pejabat Polis Bukit Aman bersama Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Melaka mengesan kereta dipandu penjenayah itu di persimpangan berkenaan. Suspek yang degil kemudian telah bertindak nekat dengan melepaskan 5 das tembakan ke arah pasukan keselamatan tersebut. Ujarnya lagi, di dalam kejadian tembak-menembak itu, suspek telah melepaskan 5 das tembakan ke arah polis dengan ada yang mengenai kereta pasukan keselamatan. Menurut Khalid, kejadian itu juga membantu polis menyelesaikan 7 kes bunuh, 1 kes cubaan bunuh dan 2 kes samun yang membabitkan seorang daripada suspek. Lelaki ini memang dikehendaki dan polis pernah meminta bantuan orang ramai untuk mengesannya pada hujung bulan lepas bagi membantu siasatan. Layari www.imrnetwork.my/tv untuk berita lanjut. Sekian berita AMR.